pada saat ini kita minta betul-betul pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Nabi dah memberitahu ketika seseorang akan dijadikan kebaikan padanya, menjelang nak mati dia tak akan mati dalam keadaan lara. Maka tuan-tuan, sebenarnya apa yang kita minta sebenarnya dalam husnul khatimah? Maka imam akan baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fir rizq wa taubatan qablal maut. Penonton, taubat itu sangat penting, tetapi taubat terpenting adalah taubat sebelum kematian. Taubat sangat penting, tetapi kalau pada malam ni kita bertaubat atas nama manusia, hari esok mungkin kita buat dosa balik, lusa kita buat dosa balik, maka kemudian dosa yang baru selepas taubat dikira lagi dosa. Tetapi cuba bayang semua yang dikasih sekalian, kalaulah Allah rezekikan kita taubatan qablal maut. Lepas ni tuan-tuan, bila doa dibacakan tentang taubatan qablal maut, tolong amin dan minta betul-betul pada Allah. Sebab sekira seseorang memang mendapat taubatan qablal maut, maknanya matinya seperti bayi yang baru lahir.